Okey, Assalamualaikum guys. Pada video sebelum ni aku dah review untuk perangkap kelulut spesies Thoracea yang ni. So hari ni aku nak review yang sini pula. Okey, korang tengok pada bahagian hadapan sini dihuni oleh spesies kelulut Fusco balteta. Itu dia punya corong, nampak tak? Ada 2-3 ekor koloni kat situ. So aku nak tunjukkan untuk dia punya bentuk kantong madu, kantong bibret dan dia punya bentuk telur dia. Okey, nampak tak? Ini adalah pandangan atas dalam sarang kelulut spesies Fusco balteta, geng. Nampak tak? Dia punya telur tu. Yang paling atas sekali tu adalah telur tua ya. Telur lama. Dia dah warna keputihan macam tu. Di bahagian celah tu pula ada telur muda. Nampak? Situ sikit. Yang bahagian tengah tu pula adalah spesies telur tua. Yang bahagian bawah tu telur muda. Dia bergilir-gilir macam tu. Bertingkat-tingkat. Okey. Dan untuk kantung madu dia pula, di sini korang nampak tak? Yang warna gelap-gelap tu adalah kantung madu lah. Kantung madu dia macam gugusan anggur macam tu. Dia punya bentuk kelulut dia untuk Fusco ni, di bahagian belakang badan dia tu ada keputihan macam tu. Senang je nak cam ya. Saiz dia lebih kecil daripada spesies kelulut Levisap. Alright. Ini adalah dia punya kantong bibret lah. Kantong bibret ada kat tepi sini. Dia macam warna kekuningan sikit tu. Alright. Okay. So ini adalah dia punya bentuk bahagian dalam sarang lah. Untuk spesies kecil ni, dia punya madu memang manis. Tapi nak dapatkan madu dia, tengoklah. Ini kalau kita perah ni mungkin dapatlah dalam 100 gram hingga 200 gram macam tu lah. Banyak juga kalau kita perah. Tapi nak ambil dia korang kena masukkan dalam plastik, kena perah apa semua. Banyak step lah ya. Kadang-kadang kalau tak kena cara boleh menyebabkan koloni ni tinggalkan sarang ni.